apa ni? Cik mainlah banyak kali rosak ni. Dia dalam tu dia sensitif tau. Dia ada sampai satu tahap kalau cik main selalu, cik letak sini. Pop, straight. Dia kalau ada sensitif. Cek dulu betul apa? Betul. Dia bukan perlu reset. Kenapa perlu reset? Ni kecuali dah barang yang perlu reset. Ni mechanical punya part ni. Ini lah. Cik select betul tak? Cik select tak betul? Light muka. Setting. Sekarang ni cik select apa? Voltage apa? Voltage. Ya. Sekarang ni cik tengok dalam meter. Tak, select voltage. Voltage. Oh. Tak. Ya, kita nak check voltage betul? Voltage. Sekarang ni voltage apa yang naik dekat? DC. Ha? DC. Kita nak AC ke DC? AC. Mana sekarang? Ni kau tahu. Tidak. Tidak. Tahu. Tidak betul tahu. AC. Okey. Sekarang meter saya macam tu. Kita siapa ni? Kita orang. Betul pun. Check line betul. Line. Betul. 25. 250. 250. 250. Cek satu. Ini klaim. Nanti dulu. Ini Arus. Ya. Arus. Ni enggak. Sekarang ni ada tak? Tak ada. Ada kan? Ada tak ada? Tak ada kan? Kenapa tak ada? Sebab tak on lagi. Tak on lagi boleh ni. On? Tengok ada tak ada? Ada. Tak ada. Ada tak? Cek voltage ada tak? Ada. Kenapa dia tak ada? Okey, ni 2. 2. 3. 4. On. Ada. Okey, 5. 5. 5. 5. Okey, 6. 6. Okey, on. Okey, ada tak ada? Ada. Dia apa? Okey, off switch. 1. Tengok ada tak? Ada. Okey, on. Ada tak? Ada. Maksud dia apa? Ada bebanan. Dia arus ni akan ada apabila ditani dah lengkap. Ada beban. So kalau tak ada beban tak ada. Ni switch 3. Tengok naik tak? Tak ada. Ada switch 4. Okey, 1. 2. 2.